Johor bukan je terkenal dengan harimau, tapi juga melahirkan ramai artis hebat Malaysia. Jom kita tengok siapa mereka. 1. Najwa Latif. Imratul Najwa binti Abdul Latif, lebih dikenali sebagai Najwa Latif, merupakan seorang penyanyi dan pensyarah yang berasal dari Batu Pahat, Johor. Dilahirkan pada 23 Mei 1995, namanya mula mencuri perhatian sekitar 2011 apabila lagu Cinta Muka Buku meledak dan menjadi siulan ramai, bukan sahaja di stesen radio tempatan, malah di platform YouTube. Perjalanan awal Najwa dalam industri muzik bermula melalui YouTube apabila beliau kerap memuat naik video nyanyian, termasuk lagu-lagu cover popular seperti Baby oleh Justin Bieber. Gaya persembahan yang bersahaja serta bakat semula jadinya menarik perhatian NAR Records yang kemudiannya menawarkan kontrak rakaman kepadanya pada Mac 2011. 2. Izara Aisyah. Izara Aisyah, selebriti popular tanah air yang berasal dari Kampung Bakar Batu, Johor Bahru, Johor, dilahirkan pada 28 September 1992. Beliau merupakan anak sulung daripada 3 beradik dan mempunyai darah kacukan Melayu melalui bapanya dan Pakistan melalui ibunya. Nama Izara mula mencuri perhatian selepas berjaya meraih tempat kedua dalam pertandingan Dewi Remaja. Beliau memulakan langkah dalam dunia lakonan pada tahun 2011 dan sejak itu aktif membintangi pelbagai drama, telefilm serta filem terkenal seperti Vanilla Chocolate, Kau Yang Satu dan J Revolusi, menjadikannya antara pelakon wanita yang terus relevan dalam industri hiburan tempatan. 3. Amira Othman. Nadia Amira binti Othman yang lebih dikenali sebagai Amira Othman merupakan penyanyi, pelakon dan pengacara kelahiran Skudai, Johor. Dilahirkan pada 26 Oktober 1993, bakatnya mula mencuri perhatian ramai selepas menyertai Akademi Fantasia musim ke-10 di mana beliau berjaya menempatkan diri di kedudukan ke-5. Amira memulakan langkah profesionalnya dalam dunia muzik menerusi single debut Hati-Hati pada tahun 2015 yang mendapat sambutan luar biasa dan membuka ruang lebih luas dalam kerjaya seninya. Dikenali dengan suara lembut dan genre pop serta R&B, Amira terus mencuri hati peminat menerusi lagu-lagu popular seperti Sesaat Untukku, Jaga-Jaga, Mimpi Indah serta duet bersama Irfan Haris dalam Sambil dan bersama Sufian Suhaimi dalam Takkan Merubah. 4. Maimei Suhaiza. Suhaiza Suhaimi yang lebih dikenali dengan nama pentasnya Maimei Suhaiza merupakan seorang pelakon dan usahawan berasal dari Felda, Tenggara Selatan 1, Kota Tinggi, Johor. Karier seninya bermula dengan membintangi beberapa drama popular tempatan di mana bakat lakonannya mula mendapat perhatian. Namun, perhatian media terhadap dirinya semakin meningkat apabila beliau sah bergelar isteri kepada pelakon terkenal Norman Hakim pada 24 September 2011, sekaligus mengukuhkan lagi kedudukannya dalam industri hiburan dan dunia keusahawanan. Nombor 5, Baby Shima. Nur Ashima binti Ramli yang lebih dikenali sebagai Baby Shima ialah seorang penyanyi dan pelakon berasal dari Johor Bahru, Johor. Dilahirkan pada 20 September 1992, beliau mula menonjol di mata peminat apabila aktif berkongsi bakat nyanyiannya melalui platform Smule dan YouTube. Salah satu video duetnya bersama Kai Bahar menerusi lagu Gurauan Berkasih menjadi tular dan mencatat lebih 20 juta tontonan, sekaligus melonjakkan popularitinya. Perjalanan seninya bermula lebih awal apabila beliau menyertai dan memenangi beberapa pertandingan nyanyian seperti Mangga Star Search 2009, Bintang Idola Berita Harian 2010 serta muncul sebagai juara dalam rancangan K-popnya Raya di Asroria. 6. Intan Najwa. Intan Najwa, nama sebenar Intan Najwa binti Abdul Wahid, merupakan seorang pelakon dan model yang berasal dari Johor Bahru, Johor. Dilahirkan pada 18 Ogos 1997, beliau mula melangkah ke dunia seni seawal usia 18 tahun selepas diperkenalkan oleh penerbit tersohor David Teo dari Metro Wealth Pictures. Kemunculan sulungnya dalam drama Hantu Punya Bos sebagai Abby membuka jalan buatnya
Namun nama Intan benar-benar meledak apabila membawakan watak Hanan Khaira dalam drama sensasi Kekasih Paksa Rela di TV3 pada 18 Ogos 2023. Genap usianya 26 tahun, Intan selamat mendirikan rumah tangga dengan usahawan Datuk Ahmad Ashraf Azman. Majlis pernikahannya berlangsung di sebuah resort eksklusif di Desaru Coast, Kota Tinggi, Johor. 7. Aina Abdul. Nurul Aina Abdul Ghani yang lebih dikenali sebagai Aina Abdul merupakan penyanyi, penulis lagu dan ikon fashion tanah air yang berasal dari Johor, Bahru, Johor. Dilahirkan pada 25 Oktober 1993, Aina merupakan anak bongsu daripada 5 beradik hasil perkongsian hidup pasangan Abdul Ghani, Abdullah dan Zaini Abdullah. Langkah awal Aina dalam dunia seni bermula apabila beliau menjadi finalis pertandingan irama satu Malaysia anjuran RTM pada 2010. Tahun 2014 menjadi titik penting dalam kerjayanya apabila beliau menyertai mentor legend di bawah tunjuk ajar Ella dan meraih gelaran naib juara. 8. Fasha Sanda. Fasha Sanda atau nama sebenarnya Nur Fasha Sanda binti Hassan dilahirkan pada 28 Mac 1984 di Johor Bahru, Johor. Beliau merupakan seorang pelakon, model dan pengacara yang telah lama aktif dalam industri hiburan Malaysia. Anak kedua daripada 4 beradik ini memulakan kerjaya seni selepas menamatkan pengajian di Institut Kebudayaan Negara pada tahun 2002. Fasha mula mendapat perhatian melalui drama Natasha dan filem Cicakman. Sejak itu, beliau terus mengukir nama dalam industri perfilman dengan membintangi pelbagai filem terkenal seperti Evolusi KL Drift, Bujang Senang, Anak Halal dan Cinta. 9. Mail Expedisi. Mail Expedisi atau nama sebenarnya Syed Ismail bin Syed Ibrahim merupakan vokalis legenda kumpulan rock ikonik Expedisi yang cukup popular pada era 90-an. Allahyarham dilahirkan pada 7 Mac 1967 di Muar, Johor dan menetap di Parit Tiram. Suara beliau yang serak dan penuh jiwa menjadikan lagu-lagu Expedisi terus dikenang hingga hari ini. Mail menghembuskan nafas terakhir pada 27 April 2023 di Hospital Pakar Sultanah Fatimah dan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Al-Raudah. Perginya seorang legenda, namun suara dan legasinya akan terus hidup dalam dunia muzik rock Malaysia. 10. Aiman Hakim Riza. Dilahirkan pada 17 Januari 1989 di Johor, Bahru, Johor. Aiman merupakan anak ketiga daripada 4 beradik dan mempunyai keturunan campuran Melayu-Arab. Beliau mula menonjol selepas menyertai rancangan realiti TV3 Mentor musim 5 pada tahun 2011 di bawah bimbingan Rahim Ma'aruf. Walaupun tersingkir di pusingan keempat, Aiman berjaya memanfaatkan peluang tersebut untuk membina kerjaya dalam bidang seni. Nama beliau semakin dikenali menerusi lakonannya dalam drama bersiri Vanilla Coklat dan telefilm Girlfriend Aku Dari Neraka. 11. Joe Branco. Ramai tak tahu gitaris legenda Wings Joe Branco sebenarnya berasal dari Muar, Johor. Nama sebenar beliau ialah Abdul Zamin bin Abdul Qadir. Bukan sekadar gitaris, Joe Branco juga seorang komposer dan penerbit album dalam industri muzik rock tanah air. Sentuhan muzik beliau banyak membantu menaikkan nama Wings sebagai antara kumpulan rock paling berpengaruh di Malaysia. Memang legenda rock dari selatan. 12. Jeb Sepatu atau nama sebenarnya Muhammad Nazri bin Zainal Abidin dilahirkan pada 9 April 1985 dan berasal dari Kulai, Johor. Beliau mula dikenali sebagai ahli kumpulan Sepa sebelum mencipta nama sebagai pelawak, pelakon, pengacara dan juga penyampai radio terkenal di Malaysia. Dengan gaya spontan dan lawak bersahaja, Jeb terus kekal sebagai antara figura hiburan paling popular tanah air.